Allah. Sekejapnya lah cari duit. Allah. Sekejapnya cari duit. Nampak juga akhir. Allah. Tamun ya. Aduh. Bila lah nak siap ni. Aduh. Dia punya. Apa dia buat sini ya? Apa-apa kata kau? Tak nampak aku memberonding pelepah sawit ni. Macam nak terkehel pinggang aku ni dah. Buat apa nak susah-susah kerja? Aku ada chance sedap ni yang nak bagi dengan Uda. Yang menjanjikan masa depan awak. Udah tak percaya cakap dia kau lagi dah. Semalam tah batu-batu apa nama. Tah orang tu mana. Batu-batu apa. Aduh. Sini dulu. Sini dulu. Sini dulu, sini sekarang. Tak usah nak cerita. Udah dah penat. Apa? Apa nak cerita? Jadi, kalau menurut Uda, kerja yang Uda buat ni, inilah kerja paling menjanjikan. Menjanjikan macam mana? Ya, menjanjikan dah. Kerjanya nyata, jelas. Ada barangnya. Bukan macam semalam. Tak apa-apa. Uda ada ide. Ide apa? Tapi ini pun kalau kau mau. Ini cepat dapat duit, kerja sikit, duit banyak. Macam mana? Boleh juga tu. Hendak kau. Kalau dia kau mau, dia kau ikut je apa kata Uda. Pokoknya kerja sikit, duit banyak dapat, yang penting senang. Suai? Suai. Okey, dia kau tunggu sini kejap. Ini rapikan sikit, ini sikit. Gini tu mantap. Kerja ringan, duit banyak. Dah, yuk. Oh dah, tunggu dulu. Apa lagi? Kerja apa macam ni, nama macam ni? Kocong. Lemas aku. Tak tahu dia kau? Inilah katakan ninja sawit. Kebun tak ada, tapi hasil banyak dapat. Kan bijak?